Okay, sekarang ni kita baru habis game friendly antara Alpha White dan Alpha Unknown. Tak tahu tim apa, tim Asep lah yang penting. Nampaknya sebentar saja tadi telah habis pun permainan daripada pasukan Sesam A dan Sesam B. Baiklah, sekarang kami akan menemu ramah manager daripada kedua-dua pasukan. Baiklah, silakan pasukan manager daripada pasukan Sesam A. Ini dia Muhammad Adam Hakimi selaku manager dan juga head coach pada pasukan Sesam A. Jadi berikan sedikit kata-kata dan komen kepada permainan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang saya hormati Cikgu Ibni dan Cikgu Isnin. Dan saya hormati coach tim sebelah Asep. Komen saya pada game tadi, tim saya telah buat yang terbaik. Tetapi perjalanan untuk tim Sesam Rugby Under 15 ni masih jauh bagi saya. Untuk capai kepada tahap yang lebih tinggi tu jauh lagi lah. Jadi kita dari sini boleh lah para Under 15 ni boleh ni lah, boleh konsisten training, komit. Harap Under 15 ni boleh tunjukkan yang terbaik lah untuk MSSG. Kalau ada rezeki MSSG nanti, okay. Itu je kata-kata daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada coach Adam Hakimi. Seterusnya kita akan menemu ramah Asep, coach daripada pasukan sebelah Muhammad Hasif bin Syafroni. Sila perkenalkan diri anda. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasif bin Syafroni. Saya merupakan batch form 5 dan saya merupakan orang yang tanggungjawab untuk training budak-budak tim B, baju kuning. Okey, baiklah. Kita boleh menggelarkan dia sebagai coach kerana dia ialah seorang individu yang sentiasa memberikan komitmen setiap petang turun ke padang dan melatih pasukan Under 15. Baiklah, Coach Hasif, berikan sedikit kata-kata ataupun komen anda tentang permainan pada petang ini. Pada pandangan saya, petang ini diorang main cukup bagus, tapi masih belum mencapai piawai saya untuk diorang pergi game lagi. Sebab pada saya banyak lagi kekurangan yang perlu diperbaiki dari segi apa jua aspek. Dari segi teamwork pun saya nampak masih kurang lagi. Saya harap juga tim rugby sekolah ini terus membangun dari tahun ke tahun. Baiklah. Terima kasih kepada kedua-dua manager kerana telah memberikan feedback yang sangat baik dan menunjukkan sportsmanship yang sangat baik serta memberikan tunjuk ajar kepada kedua-dua pemain daripada setiap pasukan. Nampaknya masa telah mencemburui kami pada hari ini. Saya harap kamu semua terus menantikan perkembangan yang akan diberikan oleh pasukan Faust System. Seterusnya, dengan keberkatan ini, saya meminta semua penonton di luar sana mendoakan kami batch Vitrix dalam menjalani peperiksaan percubaan SPM dan SPM yang akan datang. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Alpha! Alpha! Yo!